La saya nak tanya Pak Long, dulu dengan la, mana hidup orang mewah ni? Saya nak tanya. Saya baru ni duduk beletiak kat budak-budak saya, budak-budak mahat saya. Saya beletiak, mereka kurma, mereka makan tak habis tak tepi tu. Saya panggil mereka, saya beletiak. Tu kurma tu, hampa buat tahana apa kat kurma tu. Mereka makan dalam kotak tu, tak habis tau kat tepi tu. Saya kata ni aku nak abang gambar ni, ustaz nak abang gambar. Ustaz beranak tahun 90. Hampa tahu tak dulu kami nak makan buah kurma ni punya payah. Betul tak Pak Long? Harap Ramadan dia boleh makan kurma. Kurma dulu bukan dia ada macam-macam lah, mekjol lah, ajwa lah, wasim. Tak ada kan? Dulu kurma melekat macam asam Jawa tu. Betul tak Pak Long? Dah lah melekat lagu asam Jawa. Berhabuk, berpasiak. Hampa lah nak makan. Saya kata apa? Dulu kita hidup serba kekurangan, tapi kasih sayang cukup tinggi dulu ni. Zaman TV payah nak tengok dulu Pak Long. Satu rumah ada satu TV. Cuba tengok kemesraan kita. Malam-malam mak goreng nasi goreng, ramai-ramai dengan anak-anak dia tengok TV. TV ada sebiji. Remote pun haram tak ada. Betul Pak Long? Remote kita duduk apa dia? Ibu jari kaki. Tegak angkat, betul kan? Sembang dengan budak tahun 2010, dia tak faham dah lagu ni. Dia kena sembang dengan budak tahun 90-an. Tegak kaki angkat. Tu mujuklah kalau hak TV jenama nasional, hak dia butang duduk ke bawah. Kalau hak bersusun. Saya saya beli TV di rumah dulu, saya ingat lagi jenama Singa. Hak ada pintu. Oh, kemai. Main pintu tu belakang. Main pintu belakang. Hak jadi pulas tau. Hang jenuh nak tekan lagu mana masa tu. Pulas tau. Area pun 2 batang. Belakang TV, pegang shot. Pegang shot. Buka TV 3, pusing kot tu. Abah saya kata hampir pulas aku nak tengok berita. Kita pun tak boleh pergi mana duk pulas tu. Dia nak tengok berita, lepas area tu dia menganik. Lepas tu dia beli je nama Toshiba. Toshiba tu pula barulah pasang tu area lagu tulangkan termenung.